Assalamualaikum geng, hari ketiga persiapan sebelum ride ke Eropah, satu hari satu masjid keliling Malaysia bersama GT Max. Let's go! Anyway geng, aku di Masjid Seri Sendayan ada pembelian keripik 11 ataupun 14. 11 daripada geng Raja Wali dan 4 dari mungkin orang Banting. So, ini dia, bismillah dengan niat bermusafir. InsyaAllah semua dimudahkan urusan mereka. Alhamdulillah sangat-sangat setakat ni dah 24 balang keripik terjual. Terima kasih yang support dan membeli. Dalam masa yang sama aku dapat sedekahkan RM1 ke masjid-masjid yang aku singgah. Let's go! Kita pergi ke Nilai dulu, 20 km je dari Masjid Seri Sendayan. Bismillah. By the way geng, esok pagi aku balik dulu ke Banting sebab ada berita kurang baik. Ada aku accident masuk audit dan tadi pun aku hampir terjatuh kat area jalan ni sebab angin kuat dan motor aku bila time corner dia tiba-tiba lost control. Alhamdulillah semuanya okey je, selamat sampai di Masjid Pekan Nilai. Solat Zuhur dululah. Apa-apa pun lepas tu layan cendol kat cendol BMI 1958 ni. Kat sini banyaklah jenis pau yang korang boleh order. Aku order apa lagi cendol lah. So Alhamdulillah dekat sebelah masjid ada ni cendol, kedai cendol ni. Bagi kita try lah. Bismillah. Manis gila. Makan hari ni RM21 untuk 2 orang lah. So total campur yang semalam jadilah RM50 15 sen. Baru 3 hari je. Belum 6-7 bulan ride ke Eropah. Agak-agak berapa lah duit aku habis ni. On the way nak ke masjid yang kelima untuk misi pengambaran kita hari yang ketiga ni. Kamlah eksekusi cari masjid je. Jom. Masjid kelima. Let's go, Masjid Datuk Gana Petra. Sepanjang 3 hari ni macam-macam berlaku dari pagi sampailah ke malam. Tapi yang penting setiap waktu tu aku dapatlah hadir ke masjid. Itu dah jadi satu nikmat yang besar dah. Hilang rasa risau tu. Risau tentang keselamatan. Ada je aksiden sepanjang aku ride ni. Apa-apa pun terima kasih yang mendoakan perjalanan ni. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah.